Hai korang. Bestnya dapat makan aiskrim semasa cuaca tengah panas ni. Hai Adila, kamu buat apa kat sini? Saya tengah tunggu Aisyah. Dia belum sampai lagi. Saya terdengar soalan kamu berdua tadi. Cikgu Fatimah pernah ajar kita mengenai sifat jirim. Air merupakan bahan semula jadi yang boleh berada dalam 3 keadaan jirim. Cecair, pepejal, dan gas. Aiskrim ini juga berasal dari air iaitu cecair. Ini adalah antara aiskrim yang saya dah siap. Saya akan letakkan dalam peti air selama semalam dan biarkan dia keras. Dah siap pun aiskrim kita. Macam ni lah rupa dia setelah semalaman dibekukan. Betul lah Adila, saya baru teringat rasa macam nak cuba buat eksperimen lah dekat rumah nanti. Betul, aku pun sama. Aku nak cuba bekukan air lah balik rumah nanti. Cecair menjadi pepejal. Kau perlu Aidil? Aku pula nak didihkan air, aku nak lihat macam mana cecair berubah menjadi gas. Selamat mencuba kamu berdua. Saya pergi jumpa Aisyah dulu.